Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai sidang DUN mengikut jadual lah. Sidang DUN ni yang panjang, bajet ya bulan 11. DUN kena bersidang dalam tempoh 6 bulan. Tak boleh tak ada sidang dalam 6 bulan, dia akan terbubar. Ini salah satu sidang yang dijadualkan lah. Oleh kerana tak ada perkara yang perlu dibawa ke Dewan untuk kelulusan atau perundingan, perbincangan. Jadi Dewan ditangguhkanlah sehari saja. Walaupun sekali dia panggil sehari juga. Kalau persidangan yang sebenarnya sampai pukul 1 je. Jadi selalu kita sidang sampai pukul 4.30 petang tu, kena buat usul untuk memanjangkan sidang DUN. Sidang yang sebenar pukul 1. Ya, hari ini ikut jadual lah. Saya ucap terima kasih kepada semua adun yang mengambil bahagian dalam perbahasan usul khusus tentang Langkawi yang kita fikir perlu dipertegaskan sekali lagi tentang isu Langkawi ini, kerana banyak orang faham Langkawi ini macam tak ada tanggungjawab orang lain, semua tanggungjawab kita. Saya ingin tegaskan bahawa Langkawi memberi pendapatan kepada negara dalam sektor pelancongan dan sektor-sektor lain antara 4 hingga 8 bilion setahun. Bukan kecil, banyak. Isu yang berlarutan sekian lama, orang selalu sebut kerajaan negeri tak buat apa, ialah isu pengangkutan Langkawi ke Langkawi ferry. Isu yang besar ialah tambak tu. Tiap tahun dia kena buat pengerukan, dia panggil selut. Jadi alasan kenapa ferry dikurangkan kerana air surut, pengerukan tak dibuat, maka perjalanan ke Langkawi tersangkut. Maka orang terpaksa tunggu lama. Jadi pengalaman tu tidak memberi galakan kepada rakan-rakan. Orang lain pula yang nak pergi di Patau Sapi kena tunggu lama, ferry tak tentu. Daripada 3 trip, 5 trip. Kadang-kadang waktu low season 3 trip saja. My peak season dia boleh pergi sampai 5, kadang sampai 8. Saya pun tak faham. Ferry ni bidang kuasa MOT. State tak ada say lah. Semua di bawah urusan Kementerian Pengangkutan. Kita pernah minta untuk ferry-ferry ni Kementerian Pengangkutan, Kerajaan Sekutuan mempertimbangkan subsidi khas. Kerana perjalanan agak panjang antara 3 pulau utama, Pulau Pangkor, Pulau Langkawi, Pulau Tioman. Pulau Langkawi minyak paling mahal, tak dapat subsidi. Jadi benda-benda tu kena dipertimbangkan juga lah untuk menggalakkan kehadiran pelancong. Yang masalah kita hadapi ialah pelancong domestik. Pelancong domestik ni kebanyakan mereka pergi dengan ferry. Kalau international dia dengan flight. Flight boleh pergi sampai 25 penerbangan sehari, penuh 25 flight. Sebab tu hotel-hotel 4 bintang, 5 bintang penuh. Ada hotel 4 bintang ke atas ni, dia punya okupansi rate sampai 70%. Dalam bidang perhotelan 70% kira cukup memberansangkan lah. Tinggal lagi hotel 3 bintang ke bawah, dia dihuni oleh pelancong domestik. Pelancong domestik bergantung pada ferry. Bila ferry tak okey, pelancongan domestik akan terjejas. Inilah isu yang membelenggu Langkawi sejak sekian lama. Jadi tak payahlah buat kenyataan-kenyataan yang tidak memberi rangsangan untuk orang datang, dan tidak adil untuk membuat perbandingan. Orang pergi ke Phuket dengan Langkawi. Phuket bukan pulau. Phuket bersambung dengan Tanah Besar. Krabi bersambung dengan Tanah Besar. Saya baru balik Krabi naik motor. Boleh pergi dengan motor ya, pergi Phuket, pergi Krabi, dia bukan pulau. Dan di sana tu aktiviti pelancongan dia aktiviti yang bercanggah dengan budaya kita. Aktiviti yang tidak halal banyak. Jadi takkan kita nak bawa Langkawi sama dengan Phuket dan pulau-pulau tu, destinasi tu. Jadi kita nak kekalkan Langkawi sebagai destinasi pelancongan yang lestari, selari dengan budaya dan adat setempat. Kita kekalkan Langkawi macam mana Langkawi sekarang ni lah. Cuma yang kena diselesaikan ialah pengangkutan ferry. Itu saja, lain-lain tak ada masalah apa. Ada isu dia kata barang mahal, sama je dengan tempat lain, tempat-tempat pelancongan yang lain. Maka macam itulah. Cuma mungkin ferry ni dia Langkawi ni
Oleh kerana dia betul-betul pulau, mungkinlah ada sikit peningkatan 10-20% dalam barang-barang. Lepas tu kita desak supaya barang-barang yang dimasukkan dalam item bebas cukai ditambah ke Langkawi sebagai tarikan pelancongan. Kereta contohnya, no? Dia bagi 300,000 ke bawah. Boleh beli tanah besar je. Tak payahlah special dia pergi Langkawi. Jadi kekalkan Langkawi sebagai pulau bebas cukai untuk kereta yang high end ni. Kereta-kereta yang ni harga sejuta kan, no? Beli Langkawi murah sikit. Tak kena cukai. Yang kedua, saya ucap tahniah pada Datuk Saleh yang telah menggulung isu Bukit Malut. Isu Bukit Malut ni berlarutan sejak tahun 83. Mereka bukan orang Rohingya. Mereka orang Bukit Malut. Ada IC. Mereka warga negara. Sejak daripada tahun 83, dibawa masuk oleh MKN, Majlis Keselamatan Negara. Daripada Pulau Dua, Burma. Mereka ni asal orang Kedah. Cakap Kedah. Ada pemain duduk situ atas urusan MKN tahun 80-an. Bukan Rohingya. Mereka bukan berdatang tanpa izin. Mereka ni ada hak sama macam kita. Cuma mereka duduk tu, oleh kerana MKN tunjuk situ, mereka duduk situ lah. Tanah tu PKB, anak syarikat kerjaan negeri, tanah PKB, tanah Jabatan Hutan, ada masuk sikit tanah LKM. Lah ni lejak masuk dalam laut. Lejak masuk dalam laut dah. Ada 1,200-1,300 rumah yang didirikan. Hari ni tak ada, esok ada. Dia buat cepat. Jadi saya ada beberapa kali menyuarakan hasrat kerajaan negeri supaya MKN buat pengambilan balik tanah LKM sebelah tu untuk didirikan rumah yang sah. Mereka boleh beli, mereka sedia untuk beli, tapi dalam range yang mereka boleh capai lah. Kalau harga sejuta memang mereka tak mampu. Mereka ada duit cash. Mereka kata kami nak sedia beli kalau ada rumah yang sesuai. Jadi 200,000 ke bawah ni kena tanah tu, tanah yang murah lah. Kalau buat pengambilan, MKN boleh buat pengambilan, anak syarikat kerajaan negeri boleh bangunkan rumah untuk dijual. Mereka sedia membeli. Boleh selesailah masalah penempatan Bukit Malut. Lah ni dah duduk rapat-rapat, lorong boleh lalu sikit je. Jadi orang buat macam-macam spekulasi. Memang ada isu kebersihan, tapi benda-benda tu tak dapat dielak lah. Kampung di atas Hayak ni memang lagu tu lah dia punya keadaan. Karan tak ada, nak masuk karan tak boleh pasal tanah tak ada geran. Hayak pakai bab meter. Bab meter ni ada 1 meter je. Semua tap daripada situ. Jadi siapa nak bayar? Ada isu tunggakan dengan sadar. Elektrik pakai tarik rumah orang. Ada tepi-tepi tu pakai tarik situ. Siapa nak bayar? Jadi banyaklah isu-isu yang tak dapat diselesaikan berdasarkan peraturan undang-undang. Yang paling baik ialah sediakan tanah untuk syarikat, anak-anak syarikat kerajaan negeri, syarikat swasta juga boleh bangunkan kediaman yang mereka boleh beli. Kediaman yang teratur, terancang lah. Kita boleh buat kawasan perumahan di sebelah tu. Mereka kena duduk dengan laut, tak boleh jauh. Pasal mereka kerja nelayan. Dulu mereka bagi Taman Nilam. Taman Nilam ni dia darat sikit. Dia hangkut pergi perahu-perahu dia. Buka-buka lungut itu. Tak sesuai. Pasal aktiviti ekonomi dia bergantung kepada laut. Dan hasil tangkapan rakan-rakan kita di Bukit Malut ni cecah 2 hingga 3 juta sehari. Tangkapan nelayan. Dia bergantung. Ekonomi Langkawi juga untuk kerja-kerja ni bergantung pada orang Bukit Malut. Kerja cleaner, kerja kedai, kerja sewa, kerja cuci, kerja pembersihan, gata ekonomi, jaga kedai semua ni. Kebanyakannya orang Bukit Malut. Jadi jangan buat spekulasi sembarangan lah. Mereka ni ada hak sama kita, cuma tinggal lagi mereka tak ada tanah yang bermilik untuk didirikan kediaman. Saya harap benda ni MKN ambil perhatian lah. Saya cakap 6 tahun dah tajuk ni. Masuk Sarawak muka depan sedia ha. Tapi tak ada tindakan. Saya harap kita boleh letak noktah kepada isu Bukit Malut dan tidak dibuat spekulasi bahawa itu adalah kediaman pendatang asing. Bukan. Ada kajian 92% penduduk Bukit Malut ni adalah orang yang sama dengan kita. Lain-lain tu mungkin ada lah seorang dua. Tapi bukan. Saya dengar dalam podcast apa entah ada pensyarah ke profesor apa kata dia tak boleh masuk buat kajian apa semua. Tak ada isu. Pergi masuk. Tak ada larangan apa.
Mungkin tak tahu, saya tak tahu dari mana di timur ke isu tu. Kata tak boleh masuk Bukit Melut. Saya masuk boleh. Mereka ni daya mandiri tu tinggi. Daya mandiri mereka tinggi. Kerajaan bukan boleh bagi bantuan apa sebab tak ada geran. Tapi mereka boleh hidup. Ini dahsyatlah mereka. Saya rasa isu-isu lain berkenaan dengan kali telah disentuh oleh rakan-rakan yang berbahas tadi. Saya harap perkara-perkara pokok itulah dapat diselesaikan. Masalah buat spekulasi banyak. Duk buat kata Langkawi ni lagu tu lagu ni tak boleh pakai sulap pendek. Tak ada timbul isu benda-benda aku tu kan. Kut mereka tak ada tajuk nak cakap aku. Cakap benda pelik-pelik dia. Faham pamai Langkawi. Saja buat negatif tak elok. Saja buat naratif tak elok kepada Langkawi. Faham pamai duduk 2-3 hari. Takut patut orang balik ya. Datanglah ke Langkawi. Pelancong-pelancong domestik nak banding dengan haknya, banding dengan negara Thailand ni, dia ada tarikan masing-masing. Tiap destinasi pelancongan ada tarikan tersendiri, ada identiti dia. Kalau di Pulau Bali ada identiti Bali lah. Langkawi lagu tu Langkawi. Dia kata Langkawi ni rojak. Dah rojak tu Langkawi. Kalau tidak tak ada Langkawi. Langkawi ada ciri-ciri khusus yang hebatlah untuk dikunjungi. Tak payah bandinglah dengan negara luar. Negara luar tu dia ada tarikan lain, Abeh, Toyam, kalau makan jenis tu. Tapi Langkawi makan jenis Langkawi. Tak adalah panggil Abeh kan. Dia hanya di belah siang mungkin ada panggilan tu. Langkawi tak ada Okey, terima kasih. Kalau kita bandingkan keperluan menyelesaikan masalah dari Langkawi berbanding bilion-bilion yang diluluskan dalam Penang. Ya, kalau saya cakap ni mereka kata saya ada ulang benda yang sama kan. Kalau tempat lain bagi bilion-bilion, Ferry Langkawi tak boleh bagi. Pengerukan tu penting. Dulu mereka kata mereka ada buat podcast juga kan, buat poster saya tengok. Mereka ni lah yang buat JT tu. Abang, saya nak beritahu, JT tu bukan zaman ni. Mula-mula saya jadi MB tahun 2020 tu, tender dah dibuka 240 juta juga buat JT tu. Zaman tu bukan PH. Dia pun nak abang tahu PH lah yang membela. Saya kata tak betul tu. Tahun 2020 tender terbuka untuk buat JT tu telah dibuka. Masa kerja zaman dulu-dulu, bukanlah lah ni, janganlah claim ke semua. Taruh kat orang setengah. Tak betul itu. Takkanlah duduk dalam plastik orang dah hampa nak pergi gagau lagi. Tu dah kita pun tahu. Cuma pada masa tu kita beri pandangan tapak tu pas ke tengah sikit supaya isu pengerukan, lambakan seluk sedimen tu tak berlaku, dapat diatasi. Depa buat tentu juga. Ini MOT juga. Depa habaq kata depa lah buat 240 juta tu. Betul lah hampa buat, tapi pandangan orang untuk selesaikan masalah sedimen tu pi tengah sikit. Tak mau nak buat tentu juga. Lepas tu depa habaq lah kami lah buat JT tu. Lah. Bukan baru lah, lama dah cerita tu. Jadi dia tak payahlah claim semua kan. Susah lah orang yang suka nak claim ni. No? Orang tahu semua lah. Ya. Yalah, tak keseluruhan tanah tu dapat di clearkan lah. Jadi tak boleh buat apa ayat lah, berapa biji ya boleh clear. Lepas kita dapat keputusan mahkamah dah. Tapi kita kemanusiaan tinggi. Kalau kita pergi punggah orang duduk, dia nak pergi mana? Jadi kemanusiaan itulah yang masih menahan kita lah untuk tidak hilang peri kemanusiaan lah. Walaupun kita ada perintah mahkamah, tapi kita tak maulah ambil tindakan yang mendatangkan isu lain pula. Jadi kita minta lah MKN selesaikan isu tanah tu. Kita buatlah rumah bagi orang boleh beli. Tu je. Habis kerja hang buat tu. Buat kerja sampai habis. Jangan buat-buat sekat jalan tinggal kat guru. Guru pun terpingar-pingar kan. Nak kerok duit tam mana pula. Nak selesai 1,400 rumah ni. Aku syarah panjang hang tanya pula. Ilaha illallah. Tunggu tanah bos, tunggu tanah. Saya ada desak MKM buat pengambilan tanah. Ada tanah
Daripada MKN kita buatlah rumah. Desak MKN saja tapi tak ada apa-apa. Dah, kalau desak, kalau saya boleh buat sendiri, saya buatlah. Kena desak mereka, kerja mereka. Faham tak? Yang buat masuk mereka tu MKN, bukan saya. Tahun 83 saya kata, hang buat kerja hang sampai habis. Kan no? Saya sambung lepas pada tu. Buat pengambilan tanah. Tanah tu LKM, atas alasan keselamatan, tak mahal. Boleh free berjadi. Majlis Keselamatan. Untuk langkah-langkah keselamatan, ambil tanah tu free lah. Boleh jadi kan? Mungkin boleh. 10 tahun lepas. No, 10 tahun lepas target saya. Target tu lama dah, tapi tak jadi lagi. Target lama dah. Mula-mula saya cakap tu ingat tahun 2020. Itulah target saya. Tapi ni dah 26 dah. Nampak macam tak diberi perhatian. Lepas tu dia buat isu. Kata Rohingya lah, kata pendatang haram, kata macam-macam buat pergi buruk. Tak betul itu. Hampa buat pengambilan tanah tu. Saya ada syarikat nak bangunkan rumah tu. Anak syarikat kerajaan. Mereka boleh bangunkan dengan syarat tanah tu kerajaan bagi lah. Supaya harga rumah tak murah, tak mahal. Orang tu boleh beli. Kalau kita buat rumah 500,000 kerana kos tanah tinggi, siapa boleh beli? Tak selesai agak masalah. Kalau ni nak selesai masalah, rumah tu kena 200,000 ke bawah. Tak boleh buat flat. Sebab saya nak naik pukat dia susah. Lagi dalam lift tu pukat dengan apa macam-macam. Mendayung sampah lah, apa minjin bot lah semua tak boleh. Dia kena landlord. Itulah kita kena 30 ekar lebih kurang untuk muatkan 1,400 rumah. Depa ready untuk beli anytime. Saya jumpa dah tu kepala-kepala depa semua kan, pemimpin-pemimpin masyarakat dalam tu lah. Depa cakap Kedah, habis api. Bawa balik. Jumpa depa. Depa pun orang macam kita agaklah, orang baik-baik. Semua orang je duk menempelkan wajah buruk kat depa ni. Kesian depa. Tak betul, depa esok mengundi saya semua. Masalah orang Bukit Belok tu lah orang politik ni. Tak mau selesai kecuali dapat undi depa. Tak betul itu. Saya kata undi siapa mau ikut suka hampa lah, hampa ada isi kan. Tapi masalah hampa ni kena selesai. Masalah dulu-dulu ni undi depa tolonglah. Wak kali dapat undi apa semua kan. Tak dapat undi depa cucuh rumah, lari apa alat-alat tauhid. Main pula tolong pula. Politik. Saya kata kita selesai once and for all. Buat rumah, hampa bebas, hampa boleh buat kerja, cari makan, hidup di sini. Hampa nak undi, hampa punya pasal. Nak undi siapa? Gitu cara orang selesai masalah. Ini duk geran tak bagi rumah, tak bagi ni, tak bagi pangkah lu. Ada beberapa generasi dah isu tu tak selesai pasal orang pentingkan benda tu. Jangan tengok benda apa remeh-temeh gitu kan, selesai masalah ni. Bagilah kebebasan kepada orang. Itulah menghargai keinsanan. Kepala otak ada. Kan? Mereka ada akal, ada fikiran, ada pertimbangan. Mereka undi, mereka nak undi, mereka undi lah. Gitu. Masalah orang di Malaysia ni, kira undi dulu. Tu geran-geran tak dapat, tok-wan, cucu-cucu main kan. Kes tu, hak tu lah. Undi dulu. Undi kami dapat geran. Duk main pilihan raya, tak dapat lagi. Undi dulu. Kata berlarutan lama sangat. Tak betul lagu tu. Mengurus kat manusia. Hampa urus bagus tu. Mengugut orang. Ya kita selesai cara ni. Berilah kebebasan. Berilah ruang kepada akal fikiran untuk memandu keputusan-keputusan. Ni sehatlah masyarakat kita insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih.